Katanya mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i, masalah keuangan ni cuma ada dua sahaja. Pertama, tak boleh menyimpan. Kedua, apabila tak boleh menyimpan akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Jadi, untuk kita kurangkan penyakit suka buat hutang jahat, kita kena hadirkan dulu dalam diri ni habit menyimpan, supaya kita dapat elak suka buat hutang jahat. Penyakit suka buat hutang jahat. Kalau tuan puan dapat tackle dua masalah ini, insya-Allah kita dapat kurangkan masalah keuangan. Hanya ada dua masalah keuangan. Pertama, tak boleh menyimpan. Kedua, apabila tak boleh menyimpan, akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Itu kata-kata mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Jadi untuk kita elak penyakit suka buat hutang jahat, kita hadirkan dulu dalam diri ni habit menyimpan. InsyaAllah kita dapat kurangkan penyakit suka buat hutang jahat. Jadi tuan puan yang belum ada lagi akaun emas, kalau nak saya bantu, nak jadi salah satu bawah bimbingan saya, insyaAllah saya bantu sebaik mungkin. Pergi sahaja dekat bio TikTok saya tu, klik link atas sekali. Nanti tuan puan akan jumpa satu perkataan daftar percuma.